Dulu lori-lori lah penyokong besar kepada kerajaan sekarang. Hidup Pakatan, hidup Pakatan. Semua lori tengok Pakatan. Tapi siapa yang hidup? Anwar yang hidup, kerajaan yang hidup, tapi pemandu lagi mati. So siapa nak selesaikan? Bila dia kata hidup Pakatan, you menang kerana pemandu-pemandu lori. Kalau tidak ada pemandu lori bawa bendera, jadi satu Malaysia dia bawa, okey, orang tengok, oh, pemandu lori pun sokong. Pasal apa dia sokong? Dia harap supaya dapat satu wadah yang baru. Mungkin kerajaan di bawah pimpinan Anwar Ibrahim akan memberi perlonggaran, boleh buat mereka hidup. Ini saman yang dikeluarkan oleh JPJ, dia tak boleh kompon. Ini kena tahu, semua kena tahu. Ini bila video ini keluar, bukan saja pemandu lori, seluruh rakyat Malaysia lebih kurang 34 juta kena sedar apa yang berlaku dalam Malaysia sekarang ini. Dia pergi mahkamah terus 8,000, 10,000 terpulang kepada yang arif dia kenakan. Macam mana ke pemandu lori dia boleh bayar 8,000? 5,000 cakaplah susah nak bayar 8,000. Sekiranya dia tidak boleh bayar dan tidak pergi ke mahkamah, JPJ akan blacklist. Okey, satu dia blacklist, okey. Tapi senarai hitam itu bukan saja untuk lesen E memandu lori. Dia akan senarai hitamkan lesen kereta, lesen motor, rotek kereta yang tuan punya pemandu lori itu, lesen motor pun dia tak boleh renew. Tidak boleh memperbaharui lesen itu. Maka ini mengakibatkan pencarian rezeki. Okeylah, kalau dia blacklist lori itu, dia dah blacklist. Dia nak pergi cari kerja lain, nak bawa anak pergi menaik motor pergi, polis tangkap. Satu, keluar saman ataupun kena bagi ataulah maka hari ini roadshow dimulakan di Kuala Lumpur. Kita akan adakan roadshow di seluruh Malaysia sebelum kita turun ke Putrajaya. Itu pasal kita adakan hari ini di Kuala Lumpur. Mereka bukan minta duit daripada menteri, mereka bawa lori. Jangan batalkan lesen mereka ataupun senarai hitamkan. Sekiranya Mr. Siwa, dia pemandu lori, sekiranya lah, bila isu dia tu saman dikeluarkan, disenarai hitam ke, sebab dia tak sanggup bayar 8,000 macam mana nak bayar, 10,000 macam mana nak bayar, maka mereka JPJ akan senarai hitamkan. Kita syorkan senarai hitam hanya lori sajalah, hanya lori saja. Jangan kereta punya lesen, rotek dia, kereta motor semua disenarai hitamkan. Dia tak boleh buat. Maka apa dia nak buat? Dia nak jual dadah kah? Dia nak samun kah? Atau dia jadi sindiket jual dadah? Jual kah? Maka jenayah berlaku kerana siapa? Kerana kelalaian Anthony Locke. Saya salahkan dia. Mereka mengalami, mereka mempunyai keluarga, mereka mempunyai tanggungan. Jenayah berlaku daripada inilah, kerana kelalaian adanya menteri-menteri seperti inilah. Kalau Rafizi ada formula dia, kepala otak dia, kita ada formula. Kita boleh bagi formula apa untuk menteri. Kita bagi formula. Okey. Formula dia macam ni. Senang saja. JPJ kita tak cakap, tak kacau. You jalankan tugas. Okey? You bagi saman, bila saman dikeluarkan, kalau pemandu lori boleh kompon, dia boleh kompon. Tapi saman ini dia, kalau saman sudah dikeluarkan, dia pergi mahkamah, dia tak boleh bayar, dia blacklist pula. Sebab pergi mahkamah mesti kena bayar. So dia orang tak pergi. Bila dah blacklist, kita syorkan supaya menteri dengan segeranya, kalau blacklist pun blacklist, bagi tempoh lah. You ada penjawat awam, you boleh panggil dia punya pemandu lori yang mana ada saman, runding dengan mereka, bagi mereka ansuran. Kalau 8,000, bagilah untuk 1 tahun, bayar sedikit-sedikit. Jangan blacklist dia punya lesen, dia punya apa ni, rotek semua dia boleh keluar. Jangan blacklist. Kalau dia blacklist, ini yang menjadi masalah. Okey, bila dah blacklist, kalaulah sekiranya dia hutang sana along ini, dia sudah bayar dia punya saman 8,000, 10,000 dia dah bayar dekat mahkamah. Lepas tu dia tak boleh pakai balik lesen lama tu tau. Dia kena start balik daripada A.
Dulu lesen lama, kalau kita nak start daripada motor, kereta, lori kecil, lori besar, 800 hingga 1,000. Sekarang kalau nak dia Mr. Siwa nak ambil dari pertama kali nak start balik, dia kena keluarkan lebih ribu, 8,000 hingga hingga 10,000. Dia kena start. Apalah kerajaan, dia kata kerajaan Madani, kepala otak dia. Kalau Madani, you kena betul-betul Madani. Setiap Rabu, tengok semua rakyat Malaysia tahu, setiap Rabu ada mesyuarat kabinet, Perdana Menteri dengan menteri-menteri kabinet. Anthony Loke adalah menteri kabinet. Dia boleh bawa isu ni kepada Perdana Menteri, selesaikan hal ini. Bawa satu syur, kita bawa cadangan, dia boleh bawa cadangan, buat satu mesyuarat dengan persatuan solidariti kami dengan mana-mana persatuan lori, bincang selesai hal ni. Sebab persatuan pemandu lori saya minta lah dalam hal ni mesyuarat ni, satu Malaysia kita kena bergabung. Hari ni siapa yang tengok video-video ini yang keluar dalam paparan sosial media, you semua kena bergabung. Kalau kita tak bersatu, kita tak boleh tumbangkan isu ini. Kita nak tumbangkan isu ini. Jangan blacklist. Hari ni dia kena, Ali kena, besok Asing kena, besok lusa pula Mutu yang kena. Semua jadi mangsa. Jangan ingat itu Harpal Singh kena, kita tak dapat. Jangan ingat. Ni tak dapat lah yang jadi macam ni masalah. Maka kalau kita semua bersatu, bukan hari-hari 365 hari kita nak turun ni, satu hari juga. Satu Malaysia kita minta. Tengok, ini bukan hasutan. Kalau dia nak cakap hasutan, punya hasutan lah. Ini bukan hasutan. Kita minta satu Malaysia, daripada Perlis sampai Kelantan, Terengganu ke Johor. Pemandu-pemandu lori, hari ini mungkin you tak ada masalah, besok mesti ada masalah. So masalah ini kena selesai. Kerajaan boleh selesai, tapi kita kena bawa syur. So hari ini kita dah start roadshow pertama di sini. Saya minta seluruh Malaysia adakan panggilan terus kepada kita. Kita akan mulakan dari Perlis sampai Johor. Kita mau perkara ini selesai. Kita tak mau turun dulu Putrajaya. Kita mau adakan roadshow. Bila sudah roadshow selesai, baru kita akan ambil keputusan bila kita nak turun Putrajaya. Kalau nak turun Putrajaya, 1 orang, 2 orang, 10 orang, 300 orang tak cukup. Lebih-lebih, kurang-kurang 1 lebih ke 3,000 orang kena turun di Putrajaya. Okey, boleh ya? Berjuang! 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 Solidariti! Untuk pemandu lori! Satu Malaysia!